baik perempuan yang tegur tau. Dia kena kutip ni. Kecil lah. Takkan kita orang kutip pula. Bukan kita orang makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fiza dalam langkah pertama segalanya bermula di sini. Lu siapa nak tegur gua? Inilah isu yang kita akan bincangkan dalam episod kali ini mengenai masalah nilai moral dan juga kesedaran sivik di kalangan pelajar sekolah yang semakin membimbangkan. Okey, inilah yang akan menimbulkan isu sejauh mana penghayatan nilai moral dan sivik diajar di kalangan para pelajar di sekolah. Jadi bersama saya di studio, dua orang tetamu yang akan membincangkan isu ini. Mungkin Encik nak perkenalkan diri? Terima kasih Fiza kerana menjemput saya ke studio pada hari ini. Okey, nama saya Wan Muhammad Syafullah Abdul Rahman, pegawai pendidikan sivik daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lebih mesra nak panggil macam mana? Mesra panggil Cik Wan lah. Cik Wan. Okey. Ini pula perlu ke saya kenalkan. Mungkin ramai penonton nak tahu juga kan? Saluran TV banyak. Tapi selalu orang akan panggil saya Aaron Aziz. Tapi saya jiran dia. Saya nampak sama. Baik, saya Azrom. Jadi terima kasih juga kepada pihak produksi yang menjemput saya sebab topik yang menarik sebenarnya. Betul, topik yang menarik. Okey, sekarang ni kan Fiza nak tanya Azrul lah. Pernah tak masa kat sekolah dulu kena maki? Ataupun Azrul yang maki? Azrul yang maki pelajar lain lah. Okey, zaman saya sekolah, saya cerita zaman saya sekolah dengan zaman sekarang ni berbeza. Sebab zaman saya sekolah tidak ada social media, tidak ada gadget, dan kami amat terhad pada zaman itu hidup semata-mata bergantung kepada komuniti masyarakat. Jadi bab maki ataupun tidak ni adalah satu benda yang subjektif sebenarnya. Macam pengalaman saya sendiri masa zaman sekolah kita amat takut pada cikgu. Cikgu, betul. Dengar dia berjalan je pun semua berlari. Walaupun senakal mana kita kat sekolah, dengar dia kerepak tapak kaki dia tu hilang terus, perang. Sebab apa? Sebab pada zaman itu kita tidak didedahkan dengan senario yang di luar daripada batasan umur kita. Contohnya ialah tak ada social media. Budak zaman sekarang ni social media, kadang-kadang perkara-perkara ataupun benda-benda yang bukan kena dengan umur dia orang tu, dia orang boleh tengok juga seperti dalam saluran-saluran social media yang lain. Jadi benda tu ada sikit sebanyak mempengaruhi hidup ataupun komuniti pada zaman-zaman itu. Sebenarnya kan Cik Wan, macam mana sebenarnya apa yang menyebabkan masalah moral ataupun sivik ni di kalangan pelajar sekolah? Sebenarnya dia banyak faktor lah. Satu faktor luaran seperti tadi kat sekolah dia dah elok lah. Apabila kat luar dia tak ikut apa yang kita ajar di sekolah, dia ikut yang luar tu. Faktor luaran tu banyak sangat mempengaruhi murid itu, pembentukan watak itu. Kalau kat rumah dia tak menitik beratkan perkara ini, orang kata memang tak jadilah. Kan anak-anak kita dilahirkan di atas dunia ni, umpama orang kata kain putih. Kita ibu bapa tu. Itu peranan maha guru yang pertama ialah ibu bapa. Itu yang pakai rujuk anak-anak. Saya ingin terangkan di sinilah bahawasanya pendidikan sivik ini sebenarnya pendidikan sivik asing. Pendidikan moral itu asing, satu mata pelajaran. Dan pendidikan sivik ini bukanlah satu mata pelajaran. Dia sebenarnya diterapkan dalam 5 mata pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Kita bermula pendidikan sivik ini daripada prasekolah sehingga sekolah menengah. Macam pendidikan nilai moral, apa je yang diajar di sekolah? Okey, apa sebenarnya, kenapa kita perlu belajar moral? Betul. Okey, moral ni sebenarnya untuk objektif dia lah. Saya kata objektif pendidikan moral ni untuk melahirkan manusia yang beradab, berakhlak mulia. Itu saja. Dah ada tajuk-tajuk dia lah ke arah itu. Macam Azrul sendiri, macam mana Azrul terapkan nilai-nilai moral dan juga kesedaran sivik dalam keluarga? Dalam keluarga, anak-anak semua. Okey, saya suka
memetik kata-kata Imam Syafi'i. Manusia yang berilmu tinggi belum tentu ada adabnya. Betul. Manusia yang beradab itu pasti ada ilmu tinggi di dalam dadanya. Okey, kalau kita, yalah, kita pun manusia ni tak sempurna. Kadang-kadang kita pun ada buat silap dan sebagainya. Tapi cara untuk kita mengajar anak-anak tentang benda yang simple lah, jaga buang sampah, bangun tidur kemas bilik, kan, cuci sekolah, cuci kasut dan sebagainya. Jangan harap mak dan ayah dan sebagainya, maid dan sebagainya. Caranya kadang-kadang anak kita pun macam, alah nak kena buat ke benda ni, apa benda semua. Tapi macam saya akan bagi reward. Dia akan minta, anak-anak kita akan minta. Ya, contohnya dia kata, apa, hujung minggu ni nak pergi sawit legun lah. Boleh, tak ada masalah, boleh pergi. Tapi nampak rumput kat luar tu, pergi, nampak tong sampah tu pergi cuci. Dia orang akan buat. Sebab apa, budak-budak zaman sekarang ni, macam saya cakap lah, budak-budak zaman sekarang ni, dia nak buat sesuatu mesti ada reward. Baru dah macam semangat nak ikut kan. Tapi bukan selalu saya akan bagi reward. Kadang-kadang kita suruh dia buat berperingkat. Kita akan sambung selepas ni. Tapi sebelum tu, kita tengok apa yang Amira tengah buat kat sekolah. Jom.